Strike guys. Oh. Strike guys. Oh. Puh. Wih. Aduh. Oh. Okay, terima kasih. Kita main spot biasa. Sayang tadi rod ni jatuh. Aduh, colong. Jaga punya jaga. Jatuh kak guys. Rod mahal-mahal jatuh. So pagi ni kita singgah kat spot ni dulu. Tapi nampak gaya macam banyak gila biawak. Kita main dengan soft rod dulu. Okay guys. Banyak biawak. Letak beg kita kat sini dulu. Tolong aduh. Tapi beli apa, dia punya sarung tu tapi tak guna. Ni akibat dia. Selalunya aku guna guys sarung tu. Okay, kita mulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah ada orang masuk. Strike guys, babun. Tak adalah babun. Okey lah. Size juga lah. Alhamdulillah guys. Haruan pertama pagi ni kat spot sini. Good size. Alhamdulillah guys. Strike yang pertama setelah beberapa hari kita kumpau. Jadi guys, alhamdulillah strike yang pertama. Jom kita cuba lagi. Kuat ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Strike ni guys. Besar ni. Apa ni guys. Besar ni. Padu saiz dia guys. Padu saiz dia guys. Ya mantap guys. Muka aku semua kena dia punya apa, lumpur. 2 ekor dalam tangan. Janganlah langgar beg aku. Aduh guys.
Alhamdulillah. Strike yang kedua. Jom cari lagi. Tak puas ni. Let's go. Air luar kot, tak silap aku. Dia blade dia sedap bunyi. Blade dia, propeller dia tu kan bunyi pop 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 dalam air. Macam bunyi jump frog tau. Lepas ni kalau tak ada, kita gerak. Try sini pula. Bagi kat situ bertenang dulu. Wih, ada. Oh, strike lagi kan. Yo. Ini nyambor. Alhamdulillah. Haruan ketiga. Haruan ketiga. Nice guys. Telan terus tau. Aduh. Ni aku nyampah kalau bila bab-bab dia telan ni. Mana matanya. Dah lah rabun. Dah, lepas juga. Alhamdulillah. Bau ikan beg aku kan. Ada janji. Sini memang banyak besar-besar. Dia tapi tak lekat, dia pergi ke bibi ni. Ada haruan nak lepas tepi-tepi ni. Apa janji. Brother tu kira muka dia agak bengkak sikit lah sebab dia lambat sampai kan. Aku sampai dulu. Aku pulun 4 ekor hari ni kat sini. Pagi ni. Alhamdulillah. Rezeki menyebelahi kita. Ikut guys. Ikut. Balingan kali kedua. Sekejap Dia bedal tak? Kali kedua dia bedal tak? Harap-harap dia bedal. Bedal. Tak ada. Tadi dia follow. Dia follow. Kita pujuk. Kita pujuk. Tu. Dia ada situ tu. Aduh, ya. Pandai dia.
Strike lagi guys. Allah, lucu. Lucu. Aduh, ya. Besar kat tu. Alamak, awal sangat aku sentap. Ya, awak besar guys. Mengangkat tau gitu. Abel janji. Jom guys, kita pindah. Bagilah brother tu pula main kat sini. Pindah sana nak. Ada lepas tak? Kita try sebelah sana pula. Ni. Ini kelemahan dia tempat tinggi macam ni lah. Di sana menarik tu spot tu. Kena kuliah Afrika ni nangis kan nak tarik. Ui, so ke biawak. Tu dia. Tilapia. Boleh tahan tilapia nak bedal soprok. Garang lah tilapia ni. Ui, kau. Uyo. Dia guys. Kena letup. Kena letup guys. Tu kelemahan mancing tempat tinggi ni. Tali kau terlalu tegang. Dia terlalu tegang. Potensi lucut tak strike tu tinggi. Bagi dia bertenang dulu. Besar tu guys. Relax dulu. Tak bedal lah. Weh, besar tu kan. Tu dia buih. Buih. Tak lekat. Tak lekat guys. Sepasang lah. Tu. Hak ni jantan ke betina? Dia sepasang. Dia jaga anak kot. Ni dia. Uyo. Betina ke jantan? Jantan ke sini? Dia ada betina tu. Besar betina tu. Ya, alhamdulillah guys. Hasil kita hari ni. Ni dia. Penimbang tak bawa pula. Aduh. Tapi 5 ekor guys dalam ni. So harap korang semua penuh ni kotor-kotoran.
Harap korang semua terhibur lah video kali ni. Aku strike banyak kat sini kan. Tu ada lagi tu. Banyak strike kat sini seawal pagi. So sekarang pukul 8, kita nak balik dah. Kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu, di lain strike guys. Jangan lupa tekan butang subscribe tu, tekan butang loceng. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Namaku adalah si Pueje. Terima kasih. Tak apa, you ambil. Saya ada banyak. Okay.